Berapa orang semuanya orang-orang kita yang ada di sini, James? Secara keseluruhannya, pasukan kita terdiri daripada 252 orang. Daripada jumlah itu, 190 adalah orang Melayu, Tuan. Bagus. Silakan, Tuan. Terima kasih, John. Mengikut keterangan daripada orang-orang kampung di sini, pahlawan-pahlawan Pahang itu pernah melintas di kawasan ini 2 hari yang lalu. Tetapi, bila sekali kita cuba untuk menjejaki mereka, tidak ada satu kesan pun. Pelik juga itu. Kita tidak boleh mengharapkan maklumat daripada orang-orang kampung yang bodoh itu. Mereka sudah semestinya bersemangat membantu pemberontak itu. Tetapi mengikut laporan telegram dari markas kita di Kuala Lipis, pemberontak-pemberontak itu telah lari bersembunyi di hulu Terengganu ini. Mata-mata si ada masuk ke kampung ni semalam. Mereka bertanyakan kalau kita ada nampak pahlawan-pahlawan Pahang berlindung di sini. Habis tu, kamu jawab apa, Seman? Aku jawablah pertanyaan mereka tu, tapi taklah betul. Yang penting aku dapat upah. Berani betul kamu ni, Seman. Kalaulah mereka tahu kamu bohong, nahas kamu dibuatnya. Betul cakap Hassan tu, Seman. Kalaulah mereka datang lagi, baik kamu lari jauh-jauh. Bukan saya seorang je yang dapat upah tu, Mek Yah. Tok Ketua hujung kampung tu pun dapat juga. Ish, apa nak jadi dengan kau orang ni? Kalau Inggeris dapat tahu apa yang kau cakap tu bohong, satu kampung ni boleh jadi huru-hara dibuatnya. Hish, dah tak bersemangat aku nak berniaga hari ni. Kamu telah berbohong kepada kami bila ditanya ke mana perginya pemberontak-pemberontak Pahang itu. Tidak, Tuan Sing. Saya tak bohong. Saya cakap yang benar. Mereka yang berbohong kerana tak ada di situ. Saya tak bohong. Tolong, jangan apa-apakan saya. Betul, saya tak bohong. Tuan, saya berjaya menangkap orang ini, Tuan. Bawa dia masuk. Oh, kau ketua. Berani kamu berbohong dengan kami semua? Tidak, Tuan. Saya tak bohong. Cepat, jalankan tugas kamu. Ajar orang-orang yang menipu Inggeris ini. Baik, Tuan. Penipu. Dengar sini sekalian yang ada. Inggeris bukannya kejam seperti yang difikirkan oleh kamu semua. Sebaliknya, perbuatan melindungi pemberontak-pemberontak itu yang salah dan boleh ditangkap serta dipenjarakan. Jangan cuba masuk. Penipu. Inilah akibatnya kerana menipu Inggeris. Hukuman seperti ini akan dilakukan kepada sesiapa saja yang menentang. Sudah, kamu semua boleh beredar dari sini. Kami tidak memaksa sesiapa pun supaya bercakap benar dan memberitahu di mana pemberontak-pemberontak Pahang itu berada. Tetapi, kamu ingat sajalah bahawa kamu perlu bersumpah dengan Al-Quran dan menjunjungnya bahawa kamu berkata benar. Sekiranya kamu berbohong, maka berdosalah dan akan masuk neraka akhirnya. Tuan, janganlah kitab suci Al-Quran itu diperalatkan sedemikian rupa. Tanyalah saja apa yang Tuan ingin tahu dan kami akan menjawabnya. Tapi, janganlah kitab suci itu dijadikan galang ganti supaya kami bersumpah. Jadi, kalau kamu tak berbuat demikian, berkata benar sajalah.
Dan kami akan beredar dari sini seperti tidak ada apa-apa pun yang berlaku. Mengikut peta ini, kita sudah menjelajah banyak tempat di negeri Terengganu ini untuk menjejaki pemberontak-pemberontak Pahang itu. Tetapi kita masih belum berjaya, Tuan. Orang-orang di sini begitu menyokong perjuangan pemberontak di Pahang itu kerana mereka sebangsa dan seagama. Apa saja yang kita buat terhadap mereka, baik perkara lembut atau kasar, mereka tetap tidak akan berpihak kepada kita. Apalagi usaha kita, Tuan? Kita tidak boleh duduk di dalam hutan ini lama semata-mata untuk menunggu mereka keluar. Segala usaha untuk mengepung dan menyekat bekalan makanan sudah dibuat. Tetapi kita masih tidak dapat menangkap mereka. Siam pula tidak membantu sedikit pun kerana sikap tidak jujur mereka seperti talam di muka. Nampaknya Clifford tu nak memburu kita sampai ke lubang cacing. Sudah berbulan lamanya dia menghambat kita di Hulu Terengganu ini. Tapi dia gagal. Lambat laun, dia pasti akan putus asa dan tinggalkan hutan ini. Ya, betul kata kamu tu Mak Lela. Selama dia memburu kita, selama itulah penduduk di sini menjadi mangsa deranya. Kita tak dapat menyerang kubu mereka kerana mengenakan tindakan balas mereka terhadap orang-orang kampung nanti. Terima kasih Ahmad. Cepat kita makan, cepat kita tinggalkan tempat ini. Manalah tahu ada musuh yang terdudu ikan goreng perkasam kita ni. Kalau mereka tembak, mati kataklah kita di sini.